16 Ramadan. Walaupun 16 Ramadan adalah hari yang sebelum hari yang kita selalu sambut malam nuzulul Quran, tapi 16 Ramadan ni adalah hari yang pertama selepas separuh masa yang pertama daripada bulan Ramadan, ataupun separa yang kedua daripada bulan Ramadan. Menunjukkan cepatnya bulan Ramadan ni berlalu ke atas kita. Sedar tak sedar, pejam celik, sedar-sedar bulan Ramadan telah pun tersisa bakinya separuh sahaja lagi. Bulan Ramadan sebenarnya mengajarkan kita banyak benda. Antaranya bulan Ramadan mengajarkan kita bahawa kita sebenarnya boleh sahaja untuk beribadah setiap malam. Boleh sahaja untuk qiyamul lail sepanjang malam. Boleh sahaja berqiyamul lail setiap malam. Walaupun kita berqiyamul lail dengan bilangan rakaat yang sedikit, tapi menunjukkan kita boleh sahaja. Dan kita boleh juga bekerja dalam keadaan kita berpuasa. Boleh sahaja kita kerja dalam keadaan kita berqiyamul lail di malam hari tadi. Boleh sahaja kita meninggalkan makan dan minum daripada pagi sampai ke petang, sampai ke maghrib. Banyak perkara-perkara yang ditunjukkan, diajarkan oleh Ramadan bahawa sebenarnya kita masih boleh menjadi insan yang produktif walaupun kita meninggalkan makan dan minum kita, walaupun kita banyak berdiri qiyam di depan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam hari, walaupun yang Al-Quran tunjukkan ataupun bulan Ramadan tunjukkan yang kita boleh membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan mudah. Jadi semua kebolehan ini, kemungkinan ini, kebarangkalian ini menunjukkan kita juga boleh sebenarnya mengamalkan amalan-amalan yang kita biasa buat dalam Ramadan ni di luar bulan Ramadan. Sekarang ni kita telah dilatih dalam 30 hari ataupun dalam 29 hari dalam satu bulan. Tapi untuk kita mendapatkan, kata para ulama, tabiat yang berterusan selepas daripada bulan Ramadan, selepas selesai daripada bulan Ramadan ni, antaranya ialah kita teruskan lagi biar amalan kita ni cukup 40 hari. Cuba kita buat dengan pengalaman para ulama dulu ni, cuba kita biasakan satu-satu amalan tu, kita biasakan dalam 40 hari berturut-turut, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kita istiqamah. Yang berat itu adalah istiqamah. Memang istiqamah tu berat. Bahkan ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi ini menjadi beruban, menjadi tua disebabkan istiqamah. Yang ringan tu memanglah istirahat. Kalau rehat memanglah ringan. Tapi istiqamah tu memang berat. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling berterusan walaupun sedikit. Habbul a'mal ila Allahi adwamuha wa inqal. Secinta-cinta amalan, maksudnya Allah SWT menyukai sesuatu amalan yang paling berterusan walaupun dia sedikit. Jadi kita cubalah dengan apa yang telah ditunjukkan oleh bulan Ramadan ni, cubalah untuk teruskan lagi. Jangan sia-siakan separuh masa yang kedua ni. Cuba untuk teruskan amalan-amalan kebaikan yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Cuba untuk kita susun jadual kita. Mungkin kita ada lagi amalan yang kita boleh buat lagi. Susunkan jadual. Mudah-mudahan kita dikurniakan istiqamah. Mudah-mudahan kita dikurniakan konsistensi selepas daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang Allah SWT janjikan, iaitu kecintaan ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.